sebagai tuan rumah, kita kena layan ke semua yang penyewa minta? Semua yang penyewa minta kita kena beri ke? Ini adalah salah satu hantaran threads yang saya baca, yang di mana tuan rumah tu mengeluh lah, serta penyewa minta macam-macam. Lepas move in minta macam-macam. Sebagai tuan rumah kena bagi ke? Tuan rumah pun dah penat, satu, dan tuan rumah pun dah belanja banyak duit tau. Okey. Jadi dalam video kali ini saya ingin berkongsi tentang hak anda sebagai tuan rumah. Okey. Dan apa yang anda boleh buat untuk kalau penyewa tanya banyak, apa yang anda boleh buat. Dan ketiga, saya nak kongsi macam mana cara yang anda boleh guna sebagai garis panduan untuk tentukan adakah berbaloi anda beri barang yang penyewa minta. Okey. Yang pertama, kita mulakan apa yang anda boleh buat. Okey, sebenarnya anda sebagai tuan rumah, anda berhak untuk tolak. Penyewa tanya saja, anda pun berhak untuk tolak, tak ada masalah. Okey. Dan anda mesti tegas ya, tegas. Sebab kalau anda tak tegas, penyewa akan anggap anda macam tikar sajalah. Bila-bila masa lebih bijak. Okey. Jadi sebelum penyewa bayar booking bersetuju, penyewa dengan tuan rumah kena bersetuju dengan syarat dahulu. Okey. Katakan hari ni anda nak sewa keluar rumah basic saja 2,000. Tapi penyewa kalau nak minta berkelengkapan penuh, fully furnished, mungkin anda akan naikkan harga lah. Anda naikkan sampai 2,500. Lebih RM500 sebulan. Adakah berbaloi? Ada cara kiranya. Jangan pula penyewa sudah masuk pada 2,000 sebulan. Lepas tu bila masuk kan, minta macam-macam. Macam dah fully furnished lah, dah dekat fully furnished. Tak berbaloi kan? Kenapa tak berbaloi pada tuan rumah? Kenapa tak adil pada tuan rumah? Sebab tuan rumah sudah terikat dengan perjanjian dan tak boleh meningkatkan harga. Faham tak? Okey? Jadi ini yang cara anda boleh guna untuk sebagai garis panduan untuk tentukan adakah anda perlu naikkan sewa apabila penyewa tanya atau request barang yang lebih. Okey, jom kita tengok. Okey, mari kita lihat contoh di sini ya. Dalam contoh ini, saya buat, anggaplah penyewa minta 3 barang. Ini adalah aircon, AC aircon. Jadi peti sejuk, mesin basuh. Aircon RM1,000 satu unit. Peti sejuk RM1,000. Okey. Mesin basuh RM1,600. Okey. Jumlahnya adalah RM3,600. Tadi kalau ikutkan tadi, kita RM2,000 untuk partial furnish, separuh lengkap, adakah berbaloi? Ini anda kena kira. Okey? Macam mana kira? Saya gunakan ansuran. Biasanya semua barang-barang elektrik ini atau semua barang yang anda belikan untuk rumah boleh buat ansuran. Jadi anda kena semak dengan bank ya. Renovation boleh buat ansuran. Kalau tak ada ansuran, boleh buat BNPL. Okey. Banyak cara nak buat ansuran. Cuba pecahkan untuk ansuran dia. Okey. Saya pecahkan di sini. Anggaplah saya guna credit card. 12 bulan ansuran dia RM3,600 bagi 12 adalah RM300 sebulan kan. 24 bulan RM3,600 bagi 24 adalah RM150 sebulan. Okey. Jadi kita tengok pula tempoh sewa. Jadi kalau macam ni, tempoh sewanya 1 tahun kena yang diminta tadi ya. 1 tahun adalah RM2,000. Lepas tu kalau 2 tahun mesti penyewa nak nego kan. Katakan dapat RM1,800 saja 2 tahun. Okey. Dan anda tambah kelengkapan Kalau tambah kelengkapan 1 tahun kena RM2,300. Okey, 2 tahun RM2,200. Kenapa nak jumlah macam ni ya? 2,300 dengan 2,200. Anda nampak ansuran bulanan ni? Maksudnya apabila tempoh penyewa tersebut, perjanjian tersebut dah tamat, okey, bayaran ansuran ni pun tamat sekali ya. Maksudnya di sini penyewa bayar. Okey, anda guna ansuran untuk penyewa bayar. Okey. Sebab tu ini adalah anggaran. Jadi kalau fully furnished,
Kalau fully furnished kan, kelengkapan penuh sekarang tawaran adalah 2,500. Adakah berbaloi untuk anda tambah 3 barang di atas? Jawapannya adalah berbaloi. Okey, ni cara kiraan yang paling senang. Jadi sekarang ni kalau penyewa minta lebih barang, sewa kena naik lah. Okey. Sebab inilah kita semua runding pada awalnya nak tambah barang, kita minta tambah sewa. Sebab ini. Okey? Barang-barang semua ni semua memerlukan kos. Ingatnya, anda seorang yang menjalankan bisnes. Bisnes anda adalah hartanah. Anda sewa keluar rumah anda, itu adalah bisnes. Dan dalam bisnes, kalau kita tak perlu untuk tunaikan permintaan. Kita bagi servis, kita ada hadnya untuk servis. Jadi kalau penyewa anda lain kali minta dan awal-awal tidak cakap, okey, dah perjanjian sewa dah masuk baru minta, anda kena pertimbangkan. Bagi saya, kalau tak munasabah, saya tolak saja. Saya cakap no. Tak kisahlah, dan penyewa din biasanya mereka akan guna alasan. Ni alasan biasa saya dengar. Kita dah bayar sewa banyak, lepas tu kita tiap-tiap bulan bayar, bagus lah. Kita nak tinggal di sini lama, lepas tu kita akan jaga barang you. Ini semua saya tak kisah. Saya hanya kisah wang ringgit saja. Saya hanya kisah bab wang ringgit saja. Adakah berbaloi dan adakah saya rugi ke tak? Itu adalah bisnes. Anda mesti tanya, Kenny, bukankah kita kena layan penyewa dengan baik, lepas tu penyewa nak sambung dengan kita? Zaman sekarang ni kan, rumah dah berlambak tau. Penyewa pun pandai, bukan macam dulu rumah tak banyak. Okey? Penyewa boleh cakap apa saja untuk dapatkan mereka nak. Anda sendiri yang kena pertimbangkan. Kalau anda rasa berbaloi, kiraan berbaloi. Kiraan berbaloi maksudnya anda mungkin beli barang yang lebih baik, lepas tu boleh guna lama. Lagi satu yang saya nak tekankan, kalau nak beli barang, jangan sesekali bagi penyewa buat keputusan tau. Anda sendiri sebagai tuan rumah, anda kena buat keputusan. You kalau beri dia bayar, lepas beri penyewa beli, maaf. Then penyewa pergi beli barang yang sangat-sangat mahal. Macam mana anda nak bayar? Takkan anda nak bayar kan? Anda kena buat keputusan. Keputusan tu mesti di tangan anda. Katakan mereka nak mesin basuh. Okey, mesin basuh berapa kilo? Itu yang you tentukan. Berapa kilo 2-in-1 boleh. Itu anda tentukan. Bukan mereka beli anda tentukan, masukkan di sana. Sebab lepas mereka keluar, anda kena guna untuk penyewa seterusnya. Okey? Dan berbalik kepada apa yang saya bagi tahu tadi, penyewa akan cakap apa-apa sajalah untuk dapatkan apa yang dia nak. Jadi anda berhati-hati dan fikir masak-masak dahulu. Ini sebenarnya main dengan emosi saja. Kalau saya sebagai tuan rumah, apabila kontrak dah nak tamat dan penyewa bagi saya berunding dengan penyewa kata, you sebagai tuan rumah, you bagi free mesin basuh, free peti sejuk, free aircon, free servis semua ni. Semua ni dan saya renew lah. Saya perbarui perjanjian sewa. Masa tu then okey. Masa tu saya beri. Tapi sebelum macam ni dalam tempoh sewa anda, perjanjian sewa tengah berlangsung, sorry you nak cakap apa pun, saya lihat pada kira-kira adakah munasabah, adakah berbaloi untuk saya beri. Okey? Semoga ini membantu terutamanya kepada tuan rumah kali pertama. Anda mesti belum belum tegas lagi untuk tolak permintaan penyewa. Harap ini membantu ya. Ini Kenny dari Tanah. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye.